Jam ni sudah pasti boleh guna untuk running dan juga trail running. Tapi hari ni kita nak cerita pasal Hyrox. Hari ni saya nak share dengan anda mengenai Amazfit Balance 3. Jam ni adalah jam yang ada integrasi dengan Hyrox. Pertama sekali, dia ada fungsi Hyrox Race Strategy yang mana anda boleh set anda punya target finish time. Anda set dekat aplikasi Z pada telefon, kemudian ada sync dekat jam ni, anda boleh plan anda punya target time untuk race Hyrox anda. Jam akan tunjukkan berapa laju anda dan berapa jauh anda dengan target time anda. Kemudian, dia juga ada virtual pace untuk Hyrox. Boleh tahu kita di belakang atau kita di depan kita punya virtual pacer. Fungsi ni biasa ada dekat running punya features, tapi dia dah buat special untuk sukan Hyrox. Dia ada Hyrox Training Library. Macam-macam training plan ada dalam aplikasi Zepp. Hanya perlu sync kepada jam ni untuk gunakan semasa anda punya training. Ada metrik baru iaitu Hybrid Charge. Hybrid Charge ni adalah data di mana kita punya kualiti tidur dicampurkan dengan kita punya live log dan juga kita punya training load. Untuk reka bentuk, dia punya body ni adalah stainless steel. Jadi kalau untuk Hyrox yang lasak tu, jangan risau, jam ni boleh tahan sekiranya terlanggar apa-apa objek keras semasa anda melakukan aktiviti Hyrox. Dia punya skrin juga adalah sapphire crystal, jadi sangat lasak. Kecerahan skrin dia 3000 nits. Jangan risau, skrin dia besar 1.5 inci. Skrin yang besar ni juga kita boleh masukkan banyak data field dalam kita punya data skrin. Tengok dekat sini saya letak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh pergi sampai 8, anda boleh letak 8 data field. Jadi skrin besar ni kita tak perlulah tengok dekat-dekat, kita boleh tengok daripada jauh, boleh nampak data ni dengan jelas. Dah nama pun balance, so jam ni sesuai untuk kegunaan sukan dan juga kegunaan harian. Bateri dia boleh bertahan selama 21 hari untuk kegunaan smartwatch. Untuk jangka masa yang panjang, jam ni kegunaan GPS boleh bertahan selama 41 jam. Jadi jam ni akan mula dijual pada 13 Julai. Kalau nak beli, link saya ada sediakan di bawah atau ada pop-up dekat sini, anda boleh tekan untuk pembelian.